OK。じゃあ、まず、REC、rectangle をエンターを押して、で、specify first corner point。1点目はどこにするかということですね。50、x は50、コム、z、y も50。エンター。で、ここに x と y 軸は50足す50。ここになりますね。で、これが x 軸は100に対してコム、y 軸は80にします。OK。じゃあ、次は、ここにチェーンフルを作ります。OK。で、ここにチェーンフルを作りますね。先週と大体同じとなります。で、例えば、これが、40。ここが、30にします。40と30。だから、ここは CHA エンター、D エンター、D1 は40、D2 は30にします。OK。CHA、チェンフー、エンター。OK。チェンフーのところに、ここに、たくさんありますね。ポリラインだとか、僕がいつも使うのはディスタントエングルだけ。じゃあ、ディスタントにします。D。あるいはここをクリックします。で、specify first chamfer distance。一つ目のチャンファーは、例えば40にして、Enter。specify second chamfer distance は30にします。OK。だから、これを押すと、こういうふうに select first line。一番目のラインはどこになりますか？縦か横？縦。じゃあ、こっちのラインを選択して、second ラインはこっちですね。こういうふうになります。OK。こういうふうになります。OK。で、そして、ここに一つのフィレを作ります。R50 にします。OK。フィレは何のコマンドを使えばいいですか？ F。Enter。OK。そして、フィレの場合は、チェーンフだったら Distance。フィレは Radius。R。Enter。そして、その Radius は50。Enter。そして、この2つのラインを選択してみてください。F。Enter。R。Enter。50。Enter。このラインとこのラインを選択してみてください。こういうふうになります。OK。ここまでよろしいですか？ CHA。OK。ここまでまだできていない人いますか？ OK。じゃあ、次はここにこういうふうな形。ここをこういうふうにものを作って、これを後で消します。だから、とりあえずこれを作って、これを後でトリムします。ね。で、これは
これは20で、これが50にします。OK。ここまでよろしいですか？ OK。Sekarang saya nak ajar kita nak buat, saya nak buat satu line kat sini. Tapi saya tak nak pilih ni. Maknanya kita nak extendkan kita punya selection. Okay. Okay, まず L を line L を押してみてください。L enter。tak tadi. Okay, first point. Okay, kat sini ここにマウスを持ってきてください。この端っこにマウスを持ってきて、で、上に持ってきてください。Keluar tak lain jauh macam ni? Siapa tak keluar? Okey, kalau tak keluar saya ulang balik. Dekat sini auto object snap tracking sebelah daripada snap kat sini object snap tracking lambang macam ni on tak? Ini object snap tracking. Jadi pastikan on. Jadi on ke tak? On. Kalau on sepatutnya boleh. Okay, kita bawa mouse kita ke sini. L enter. Mula tekan escape dulu. L enter. Bawa mouse ke sini. Okay, bila kita mouse ke sini, tak tekan apa-apa, drag ke atas. Sepatutnya dia ada extension punya snap. Keluar tak? Okay. Berapa banyak kita nak extend? 20 kan? Okay, type 20. 20 enter. Dia jadi kat sini. Okay. So, Kokomatic. Wah. Dia tak ada auto. Kita tekan auto dulu. Boleh tekan auto ni. Jadi kita boleh tarik ke sini. ここまでいくつだけ ?50 ですね。50 enter で、ここにジョインします。OK、ここまでよろしいですか？ OK。じゃあ次は trim、tr、enter。じゃあこの2つ trim します。trim してください。OK、kita try buat dimension ni。もう一つあります。Kalau macam tadi kan saya cakap tadi dari bawah ke atas kan, dah tahu 20, macam saya dah tahu dia punya position 20, saya terus buat dia punya starting point 20,70. Boleh. Boleh je. Tadi sebab saya nak ajar tracking punya tu. Kiranya kalau tracking tu, contoh saya buat L enter, saya tak nak buat sini. Kita boleh gerak sini. Okay, saya nak start sini, 50 dari sini. Jadi kita boleh buat satu benda baru, 50 dari situ. Okay. So, kita tak payah, kadang-kadang orang yang tak tahu dia akan buat L enter. Sini sampai sini 50 dulu. Okay, baru dia buat bentuk. Lepas tu baru dia delete atau trim ni. So, cara dia yang mudah kita buat extend punya selection. Okay, let's go. Okay, last kali C enter. Okay, ここにちょっとここの中心点を探したいので、マウスをこのなんていうかな、このサークルを持ってきて、でこのプラスマイナスができたらここに
Tak tebak. Go. Kecil sangat pula. Maya. Okay. Koifu ni shimasu. Kecil sangat pula. Okay. Kita ubah sikit lah. Okay. Yang ni on the spot punya design kan. Okay. Kita tekan F, enter. R, enter. 30, enter. Okay, saya nak ubah ini. Yang pertama. Yang kedua. Okay, 30 kan. Kita ubah. Tadi 50 kan. Yang ni 30. F, enter. R, enter. 30, enter. Okay. Nampak? Senang tak kalau guna cat? Kalau kita guna tulisan tangan, terasa padam. Lepas tu buat balik kan. Kalau cat, sekejap lah. Okay. Lepas tu yang bulatan ni boleh padam. Lepas tu C, enter. Cari titik tengah ni. Buat 15. Okay. Kokomade yoroshii desu ka? Okay. Ja, tsugi. Line o tsukurimasu. L, enter. Koko kara koko made ni shimasu. そして L, enter. ここからここまでにラインを作ってください。Dekat chamfer mana? Ni bukan chamfer, fillet. Tak ubah apa. Okey, koko mana? Okey desu ka? Siapa yang tak dapat? L, line. Line enter. Ambil point tu sama point ni. Ni kau jangan tekan kita taruh sini untuk dapat titik tengah sini. Dan berarti ini mudah saja. Suruh pakai kau ni kira kau tu kan di mana ini guna
Okey. Kita siapkan dia punya apa? Bentuk tu. Okey, segi wa. O enter.3ミリエンター、3エンター。で、先週と同じように、これを3ミリオフセットします。外側。で、エスケープをして、これが一つだけなので、EX と書いて S10。で、こういうふうに、デレクします。だからこれはできたらこれをディリートします。OK ですか？ OK。じゃあ、ここは2種類の線がありますよね。太い実線、ソリッドラインとセンターラインがあります。じゃあ、それぞれどういうふうにやるかとして、まず、レイヤープロパティスのところに、2つを入れますね。01、ソリッド。02、センター。で、これが4番のシアンカラー。ここが2番、イエロー。で、これがコンティニュアス。こっちがセンターの、これが 0.5 ミリ、これがデフォ。こういうふうに2つのレイヤーを作ってください。先生と同じ一つのレイヤーを作りますね。レイヤー1は01、ソリッドライン。で、カラーが4番。で、コンティニュースで OK。ラインウェイは 0.5 ミリ。OK にします。OK、ソリッド、シアン、コンティニュース 0.5 ミリ。次はもう一つを作ります。02、センター。カラーが2番。ここの2番。OK。で、コンティニュースを押して、ここにロードします。センターを探して、OK にして、そしてセンターをオンにします。ロードして、そしてこれを忘れずにオンしてください。オンした後に OK にします。で、これがデフォルトにします。OK。ここまでよろしいですか？よろしいです。OK。できたら、これをクロスにします。今、デフォルトレイヤー、カジニエクティブレイヤー、デフォルトレイヤーは0ですね。これはそのまま0にします。エスケープしても0にして、で、まず、これ全部選択して、これをソリッドにします。そして、エスケープをして、この2つはセンターにします。Sesuai dengan jarak
bulatan tu sini. OK。次は、この中心線が非常に小さいですね。お聞きするときにどういうふうにラインタイムスケール LTS ラインタイムスケールで Enter Go Enter OK ですか？ OK じゃあ図面はここまでにします。次は我々が A4 vertical の方に印刷したいですね。Saya nak print dekat A4 vertical. OK. じゃあまず紙を作ります。この紙は210、297で、この端っこが0、0にします。OK ですか？ OK. Siapa yang perlu bantuan sebelum sini? Warna dia di mana? Pergi atas ni. Pergi ada label please. Dan yang kuning macam bintang tu nampak? Okay. Kalau tu apa? Line continuous ke center ke? Ha? Dekat tu. Oh, nak ada kan? Sini. Pakai pada mungkin dua line ni je. Potong hijau. Offset berapa dah? Tu pada nanti ada saya rasa. Ada sedikit. Okey. Kita nak buat kertas A4. Okey.
Sama je. Yang tu REC 50-50, 50,50. Sekarang REC 0,0, 210,297. REC rectangle, enter, 0,0. Jadi dia start daripada 0,0 ni. X jika wa ni aku ju, koma, ni aku Q ju nana. To narimas. Boleh lain pun boleh. Tapi kalau rectangle saya prefer guna ni sebab kita tahu panjang lebar, tahu point starting point dah. Sekejap lah. Kalau nak buat line boleh tak? L enter 0,0 enter 210 enter naik atas 297 enter ke sini 210 enter C enter. Jadi lama sikit kan. Biasanya masa offset ni dia akan Tapi kalau offset susah. O enter 10 enter kena 1 2 3 4 boleh kita trim. Okay, dia sebenarnya boleh nak tu kita kena select ni, tekan J, joinkan dia, join dia jadi satu. Jadi baru boleh offset. O enter 10 enter. Okay, offsetkan ke dalam 10. Okay,ここまでできますか？レクタングルで10ミリ中にオフセットしてください。OK。じゃあ次。これを全部選択してみてください。OK。Kat sini saya nak select tengah-tengah antara titik ni dengan sini. Tengah-tengah dia. Tekan M untuk move. M enter. Okay. Shift right click. First point, shift right click, meet between 2 points. De, ここのポイント1つ目。で、ここのポイント2つ目。で、saya dah pilih tengah-tengah antara ni. De, どこに置けばいいかというと、shift right click, meet between 2 points. Okay, 今回はこの diagonal。こことここ。で、だいたいこれが真ん中に移動します。Okay, saya ulang balik. Okay, mula-mula kita select semua. Okay, tekan M untuk move. Okay, lepas tu dia tanya, specify base point. Base point saya nak tengah-tengah antara titik ni dengan center ni kan. Jadi, untuk tengah-tengah, shift right click. Okay, shift right click, koko ni meet between 2 points to you ボタンが現れますね。で、これをクリックして、で、こことここ。だから我々がこの真ん中のボタンを、真ん中のポイントをベースにしました。で、次はどこに置けばいいかというと、これも、こことその端っこの間に置きたいんですね。置く場所はそこになります。だからこれもシフト右クリックをして Meet between two points こことここにします。OK ですか？ OK。じゃあ、ここまでできましたか？まだできてない人いますか？
Kau ni kata ini yang nanti kalau katanya yang mana dalam ada shift ini sama macam Okey. Jap. Konkret. Saya nak print dekat A yang vertical. Okey, tekan A yang vertical. Okey, kita nak susun dengan model dengan paper space. Apa yang kita kena buat? Line space. ALIGNS. Line space. Okey. Koko to koko. De paper space wa koko to koko. そして Enter をします。Okay. Enter を押すとここにロックをします。ここが1対1となるように確認してロックしてこれをグリッドモードをオフにします。オフkan grid. Okay, lepas tu tekan model. Jadi paper.
Okay, nak ulang balik? Saya ulang balik. Ctrl Z. Okay. Okay. First align space. ALIGNS. Align space. Enter. Okay. First alignment on model space. Jadi first alignment dia kocik. Second alignment dia kocik. Then first alignment in paper space. Korang uguka shite kocik ga first alignment paper space. Second alignment paper space wa kocik. De enter をして、でこのままここの手錠ペッロを押してください。もう動かないようにします。そしてここのグリッドをオフにしてモデルにします。OK。ここまで OK ですか？ OK。じゃあ、これから、なんていうかな。これから、これを、寸法を書きたいですね。寸法を記入します。で、寸法は基本的にOK. Saya terang dulu. Okay, yang ni tak payah tu. Nanti video ni saya share. Okay, basic tentang sumpah. Okay, ni saya buka dekat tak ada template. Contoh ACAD DWT. Okay, by default kalau tiba-tiba kamu tak dapat template kan bila kerja REC, contoh saya buat 10,10 50,50. Okay, contoh. Yang ni tak payah buat, saya tunjuk By default kalau kita gunakan ACAD.dev tu saya type dimension. Contoh sini sampai sini kan. Dia jadi kecil sangat. Dia jadi kecil. Untuk tu kalau first time kita buka yang tanpa template, kita kena buat yang ni. Kita kena buat ni dimension style Yang ni kalau yang ni sebab saya dah bagi template, saya dah setting, okey. Tapi kalau tak ada template, kena buat ni. Dimension style. Okey. Yang ni kecil kan? Jadi saya type D untuk dimension style. Saya kena modify dia. Okey, daripada line. Okey, baseline spacing ni adalah contoh kalau saya nak buat sumpah macam ni. Contoh ni 50. Okey, yang ni adalah baseline spacing. Okey, by default saya buat 8. Okey, ini daripada standard yang kita belajar last 2 week kan apa? Yang jarak pertama 10, lepas tu 8, 8, 8. Betul? Jadi baseline spacing 8. Okey. Koreka Hachi. External line offset origin ni saya buat 221 je. Dia 2 boleh, 1 boleh. Saya buat 1. Yang ni 1. Okey. Yang ni sama dengan setting dia saya buat sini, ikut ni. Baseline spacing, external line, lepas tu simple arrows, sini nanti boleh ikut sini je. Okay. Okay. So, lines, symbol arrows saya tukar open 30, arrow size 3, center mark kita tak perlukan, none,
break size 1. Text kena tukar Arial, tukar pada size ISO. PUR ni yang jelas sikit. Height dia 3. Yang ni tak payah buat apa, saya tunjuk je. Dia dah makin tu. Lepas tu vertical kita buat gist, center. Lepas tu offset from dimension line ni adalah jarak antara line dengan tu. Sekarang dekat kan 0.09 kita buat 1 mm. Jadi jarak antara nombor dengan line tu dia jarak dah sikit. Okay, ni setting dia. Lepas tu fit, saya nak fitkan text. Kita nak utamakan text. Okay, satu lagi yang dekat ni kita align with dimension line. Kita alignkan ni kan dimension line. Fitkan text. Primary unit saya buat 0.0 lah. Jadi ni setting dia. Dalam nota tu saya ada kasih. Jadi contoh bila dekat tempat kerja nanti tiba-tiba dapat yang tak standard, ni adalah setting dia. Nota ni boleh simpan sampai bila-bila. Sama je daripada tahun 2007 saya belajar sampai sekarang tak berubah. Saya rasa sampai bila-bila pun dia tak berubah. Dan close. Jadi tengok, dia akan ikut size yang kita tu, size yang betul. So dalam ni sebenarnya kalau saya tengok, cuba tekan D, enter. Tengok, saya dah setting lah dia punya tu. Kalau tekan modify, tekan lines, dia dah 811. Semua arrows saya dah ubah dah. Template ni. Text, fit, semua dah saya dah ubah. Jadi yang ni tak boleh ubah. Okay. Untuk dimension, kita ada 6 jenis dimension. Horizontal, vertical. Okay, ni horizontal. Kalau vertical, contoh daripada sini, ni vertical. Yang ketiga, angular. Okay, contoh nak tahu ni angular. Tu. Lepas tu diameter, radius. Okay, diameter, contoh ada bulatan ni. Yang ni diameter. Yang ni radius. Okay, lepas tu satu lagi, contoh dari point ni ke point ni. Yang ni adalah line. Okay, dia ada 6 jenis. Kalau zaman dulu, sebelum 2017 punya version, setiap kali kita nak buat dimension, kita kena type DIM 3 huruf pangkal. Contoh HOR, dim hor. Jadi kita boleh buat dimension horizontal, sini sampai sini, contoh. Tu zaman dulu. Tapi zaman sekarang, lepas 2017 dia dah update sistem. Type dim je, DIM, enter. Okay, contoh saya ambil point ni ke point ni, dia jadi horizontal. Kalau zaman dulu dia kena ni lah, dim hor, dim ver, dim ang, dim dia, dim rat, dim align, dim ali. Okay, so okay, kalau kita tengok, sekejap, cenok. Okay, jarak yang dia tu 10,888 kan. Okay, yang ni konsep dia 10,888. Jadi ni baseline spacing kan.
Okay, cara kita nak buat 10 tu. Okay, ni kita buat sama-sama. Okay, you all serious kah? Okay, contoh saya buat dimension yang ni dulu. Sini sampai sini. DIM, enter. Okay, masuk. Kochi kara, kochi. Ambil hujung ke hujung. Point. Okay. Daripada sini saya nak buat daripada jarak ni 10-an. Okay. Point yang saya nak ambil ialah ni. Tak ada tekan apa-apa. Cuba gerakkan ke bawah. Patutnya ada line hijau. Gerakkan sini. Yang ada dot hijau tu, type 10. Enter. Dia akan jadi 10 situ. So, okay, sekarang saya nak buat baseline spacing. Tekan baseline, yang ni. Bawah ni ada baseline. Dia kata first accession. Okay, contoh saya nak first accession dari sini. Jadi saya ambil di sini. Saya boleh buat sampai sini. Jadi dia jadi macam ni. Okay, kalau saya tengok DI distance daripada titik ni ke sini adalah 10. Titik ni ke sini adalah 8. Dia akan tu. Okay, contoh yang ni kan. Saya buat belah sini lah. DIM, enter. Okay, daripada titik ni sampai titik ni, sini 10. Lepas tu saya ambil baseline, ambil point ni, sampai sini, sampai sini. Okay, cuba buat macam ni dulu. Okey, desu ka? Okey. Yang ni kalau tu, kalau kat sini DIM, kalau kita sentuh pada apa? Gerakkan mouse, cari ni, dia akan keluarkan radius. Kalau benda bulatan terdekat, dia keluarkan radius. Kalau bulatan lengkap, dia akan keluarkan diameter. Okey. Jadi boleh susun. Okey. Kalau DIM, enter. Ke bawah ni, kalau kita nak angular, boleh tekan angular sini. Kita pilih dua sudut. Contoh sini dengan sini. Dua line. Angular. Yang ni. Yang ni. Okey, dia keluarkan dia punya angle. Kalau line, pilih G ni. Base dimension. Okay, align tak boleh sini. Align terpaksa dim, escape dulu. Dim ALI. Dim align. Ambil point ni ke point ni. Okay. Dari sini. Okay, boleh buat macam ni. Radius. Okay, ini dua saya delete. Okay, kalau guna dim, kita boleh sentuh circle ni. Sentuh circle. Lepas tu bulatan sentuh ni, dia akan keluar ni. Okay, kalau dia tak keluar juga kan, kita terpaksa dim RAD, dim rad. Confirm dia keluar kalau kita sentuh ni. Jadi terpulang. Nak guna dim rad, kalau dia tak keluar, kita gunakan command dia. Dim dia atau dim rad. Okay. Yang dim angular tu tarik je lah. Tak ada spesifik jarak ke? Yang ni lebih kurang lah. Dia tak ada spesifik jarak. Okay. Jadi, kita ada 6 jenis. Horizontal, vertical, radius, diameter, angular dengan align.
6 jenis ni je tu. Setakat ni okey? Okey, kalau nak buat angular guna dimension, dim, enter. Bawah ni ada pilih angular. Pilih dua line. Line pertama, line kedua. Sekejap. dim. Pilih dua line ni. Kalau kita tarik ke sini, dia akan bagi angle kat sini. Kalau sini, angle sini. So terpulang nak buat dia sini atau sini. Contoh saya buat kat luar ni pun boleh tak? Kat dalam pun boleh. Okay, sampai sini okey? Okey. Okey, contoh yang ni kan, saya rasa semua ni tak ada perpuluhan. Okey, kalau kita nak buangkan perpuluhan, kita select semua ni, right click dan precision letak kosong. Jadi dia tak ada titik perpuluhan. Select semua, right click, precision kosong. Okey, desu ka? Okey, ここまでよろしいですか? Okey. Dek, kita nak print kan? Okey, untuk print kita save dulu sekali. Save. Contoh save dalam folder apa-apa. Try. Okay, yang ni saya namakan dimension lah. Dimension ni. Okay, dimension. Okay, benda kat bawah ni, contoh saya dah malas nak tulis kan. Kita buka satu file yang kita dah buat sebelum ni. Contoh saya open, ada try ni ada kan? Kan, testo 1. Saya buka ni. Okay, saya buka yang last week punya. Yang ni dah ada data dia kan. Okay, saya drag pilih biru. Koreo sentaku shite. Kita pilih apa yang tu. Jadi dia akan select itu. Type copy base. Copy base. Enter, dia suruh pilih base. Saya pilih hujung ni. Koko ka base ni shimasu. Copy base. Pilih bawah ni. Lepas tu buka yang ini, Ctrl V. Letak kat sini. Jadi at least dah tak payah tulis. Ubah apa yang perlu je. Contoh yang ni. Hari ni 21. Sento N tukar pada Sompo. Kinyu Ho. Lepas tu satu. Okay, contoh macam ni. Okay, bila dah boleh save dan tekan
AutoCAD ni tekan print, tekan OK. Lepas tu dia tanya nak save mana, cari folder untuk save. So ni adalah asas untuk buat okay. Korek tak sono? Minasan ka skuta mono desu ne. Ha? Buka file yang sebelum ni. File ni.
berbanding dengan A and F. Safe sebagai joki. Dia memang bagi nama aku. Okey. Jap. これを参考にして、じゃあ一回